yang saya gunakan sekarang ni adalah kota saya sendiri. Budi yang 300 liter tu. Itu pun dah nak dekat habis dah. Saya sebenarnya tinggal di Taman Putra Perdana dan kebanyakannya saya mengambil penumpang di Cyberjaya dan Putrajaya lah. Dan kadang-kadang bila ada yang pelanggan pergi jauh, barulah saya pergi ke tempat yang lain. Patutnya lah pihak MOF jom bagi benda tu, bukan kita mohon. Kan? Yang ikutkan yang saya gunakan sekarang ni adalah kota saya sendiri. Budi yang 300 liter tu. Itu pun dah nak dekat habis dah. Dah tinggal berapa ringgit saja. Dah sekarang ni dah berapa bulan. Itu pun sebab saya tak bawa macam hari Sabtu saya rehat. Saya hanya bawa hari Isnin sampai Jumaat. Kalau sekiranya lah saya bawa sampai malam, saya kata 300 tu memang tak mencukupi. Tapi yang 300 tambahan tu tak dapat lah. Tak dapat. Sebab katanya mesti sebulan mesti dapat 300 kilometer. 3,000 kilometer. Saya tak menjejah 3,000 kilometer lah. Saya sebenarnya memandu sebelum COVID. Sebelum COVID, saya dah bawa, baru start memandu. Bila COVID, 2 tahun saya berhentilah. Bila COVID dah habis, baru saya start balik sampai sekarang. Saya mengharaplah supaya pihak MOF berlaku adil lah kepada semua pemandu. Tak kira lah pemandu teksi ke, pemandu Grab ke, apa saja yang membawa kenderaan penumpang ni, biarlah adil kepada semua orang. Jangan ada had, yang ini lebih, yang ini kurang. Dan saya sebenarnya tak sepatutnya pihak kerajaan menghadkan kepada 300 apa dipanggil liter. Sebenarnya tak perlu tu. Yang perlu ialah betul lah kalau kita nak mengawal minyak daripada digunakan oleh warga asing, sepatutnya kita hanya bagi IC je. Menentukan yang itu rakyat Malaysia. Dan tiada had. Itu sepatutnya. Bukannya bagi had 300. Sama ni saya pakai, yang saya gunakan adalah had 300 liter yang saya punya sendiri. Dah habis lah.